Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba', Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang yang bersolat secara berjemaah akan digandakan pahalanya sebanyak 25 kali pada seorang yang bersolat bersendirian di rumah atau di kedai. Ini adalah kerana apabila seorang itu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berjalan menuju ke masjid semata-mata untuk bersolat, maka setiap langkah dilangkahinya akan menyebabkan darjatnya ditingkatkan satu darjat dan digugurkan satu dosa. Jika dia terus duduk di dalam masjid dalam keadaan berwuduk setelah bersolat, maka para malaikat akan terus menerus memohon rahmat dan keampunan untuknya. Dia akan terus menerus mendapat pahala bersolat selama dia terus duduk menunggu untuk menunaikan solat yang seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kerana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang bersolat secara berjemaah akan digandakan pahalanya sebanyak 25 kali lebih pada seorang yang bersolat bersendirian di rumah atau di kedai. Ini adalah kerana apabila seorang itu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berjalan menuju ke masjid semata-mata untuk bersolat, maka setiap langkah dilangkahinya akan menyebabkan darjatnya ditingkatkan satu darjat dan digugurkan satu dosa. Jika dia terus duduk dalam masjid dan keadaan berwuduk setelah bersolat, maka para malaikat akan terus menerus memohon rahmat dan keampunan untuknya. Dia akan terus menerus mendapat pahala bersolat selama dia terus duduk menunggu untuk menunaikan solat yang seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis sebelum ini menyatakan bahawa solat berjemaah adalah 27 kali lebih afdal daripada solat bersendirian. Sedangkan adalah hadis ini pula cuma 20 kali ganda sahaja. Jawapan bagi perbezaan antara kedua-dua hadis di atas telah diterima beri oleh ramai ulama dan boleh didapati dalam kitab-kitab syarah hadis. Sebahagian daripada keterangan tersebut dinyatakan di sini. Salah satu daripada pendapat tersebut ialah perbezaan itu berlaku kerana perbezaan keadaan orang yang menunaikan solat itu. Setengah mereka mendapat 25 kali ganda dan setengah yang lain mendapat 27 kali ganda kerana keikhlasannya. Setengah ulama pula berpendapat hal ini adalah disebabkan perbezaan keadaan solat. Solat siri, yang solat-solat yang tidak dinyaringkan bacaan itu zuhur dan asar, mendapat 25 kali ganda. Dan solat jihri, yang solat-solat ini dibacakan, dinyaringkan bacaan, iaitu maghrib, isyak dan subuh, mendapat 27 kali ganda. Setengah yang lain pula berpendapat bahawa 27 ganda bagi solat isyak dan subuh kerana sukar untuk menunaikan solat-solat tersebut, dan 25 kali ganda untuk solat-solat yang lain. Selanjutnya, Nabi SAW menarik perhatian kita pada satu perkara yang sepatutnya kita fikirkan sendiri, betapa banyak ganjaran pahala yang akan kita perolehi jika mengerjakan solat dengan berjemaah, dan betapa banyak ganjaran pahala itu terus menambah. Seorang yang mengambil wuduk di rumahnya lalu berjalan ke masjid semata-mata untuk bersolat dengan berjemaah, maka atas setiap langkahnya ditambah satu pahala dan diampunkan satu dosa. Secara berterusan, Bani Salimah adalah satu kabilah di Madinah Munawwarah yang tempat tinggal mereka agak jauh pada masjid Nabi SAW. Mereka berhasrat untuk berpindah berdekatan dengan masjid. Namun Nabi SAW telah menasihatkan mereka supaya kerap tetap tinggal di situ kerana setiap langkah mereka berjalan sehingga sampai ke masjid akan tulis ganjaran pahala. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahawa seorang yang berwuduk di rumahnya kemudian keluar untuk menunaikan solat adalah seumpama seorang yang memakai ihram di rumahnya lalu pergi untuk menunaikan haji. Seterusnya, Nabi SAW menarik perhatian kita pada satu kelebihan lagi, iaitu setelah selesai bersolat, selama mana seorang itu terus duduk dalam tempat solatnya, maka selama itulah para malaikat akan memohon keampunan dan rahmat untuknya. Para malaikat adalah makhluk yang tidak berdosa dan makbul di sisi Allah SWT. Maka kesan keberkatan doa mereka jelas sekali. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.